Ramai rakyat Sabah keliru dengan pengumuman bantuan yang bakal diagihkan pada 10 dan 11 Ogos 2026 ini. Ada yang menyangka ia adalah bayaran fasa ketiga, sedangkan hakikatnya berbeza. Mari kita jelaskan, apakah bantuan yang dimaksudkan. Bantuan yang diperkatakan ini bukanlah sumbangan tunai rahmah dan bukan juga bantuan-bantuan lain. Ia adalah program sentuhan kasih rakyat Sabah atau nama singkatannya Syukur. Program ini mengandungi 4 fasa bayaran dengan setiap fasa bernilai RM600. Bayaran fasa kedua bukan fasa ketiga. Bayaran bagi fasa pertama dan fasa kedua sebenarnya telah pun dilaksanakan. Bagi penerima yang menerima melalui akaun bank, bayaran fasa kedua telah dimasukkan sebelum perayaan Aidilfitri yang lalu. Namun, terdapat sebilangan penerima yang layak menerima secara tunai yang masih belum menerima bayaran tersebut. Justeru, agihan pada 10 dan 11 Ogos 2026 ini adalah bagi menyelesaikan baki bayaran fasa kedua secara tunai, bukan bayaran fasa ketiga seperti yang disalah tafsirkan oleh sesetengah pihak. Cara menuntut bayaran tunai. Penerima yang layak dan menerima secara tunai boleh membuat tuntutan di cawangan Sabah Credit Corporation yang berhampiran pada 10 dan 11 Ogos ini. Bagi mereka yang telah menerima bayaran fasa kedua melalui akaun bank, tiada lagi bayaran tambahan yang akan diberikan bagi fasa ini. Cara menyemak kelayakan. Bagi menyemak status kelulusan atau kelayakan, orang ramai boleh melayari laman web rasmi syukur.sabah.gov.my. Maklumat lanjut mengenai program ini turut boleh dirujuk melalui portal rasmi di padans.sabah.gov.my. Jangkaan bayaran fasa ketiga. Buat masa ini, belum terdapat sebarang pengumuman rasmi mengenai bayaran fasa ketiga. Memandangkan bayaran fasa kedua secara tunai baru akan diselesaikan pada 10 dan 11 Ogos ini, bayaran fasa ketiga dijangka paling awal berlaku pada bulan September dan berkemungkinan turut melangkaui bulan Oktober. Orang ramai dinasihatkan untuk terus menantikan pengumuman rasmi berkaitan perkara ini. Itulah maklumat terkini berkaitan bayaran program sentuhan kasih rakyat Sabah bagi fasa kedua. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapat kemas kini bantuan rakyat Sabah yang akan datang. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.